Sedap kan? Sedap. Sedap. Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudi buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni disebabkan ada beberapa orang yang request suruh makan telur ikan. Aku berfikir telur ikan apa so aku belilah macam ikan apa ni. So aku tak tahulah nak menyebutnya apa weh, tapi sejenis telur ikan lah weh, dia macam ni. Dia tak perlu masak ke? Tak tahulah aku macam ni korang. Okay, so ini adalah first time baru kita nak makan. Betul. Telur ikan piranha. Korang nampak tak gambar ikan piranha tu? Dia ni boleh makan isi perut kita. Dia boleh makan isi perut kita. Dia boleh ni telur ikan. Dia cengeng je dia makan. Dia macam mana rasa? Caca boleh makan ke tak? Pak Su boleh makan tak? Tak tahu pula. So Pak Su sabar tak ni? Sabar. Ryan? Tak sabar. Tak sabar. Ryan tak sabar nak makan. Caca? Tak sabar juga. Saya pun rasa tak sabar nak makan. Macam mana rasa telur ikan ni? Sedap ke ataupun tak sedap? Sebab kita first time baru nak makan. Biasa kita makan warna-warna oren telur ikan tu kan. Ini warna hitam. Telur betul ni. Ya Allah. Tak tahu. Okey, so kita pun macam takut-takut nak rasa ni. Sebelum kita nak teruskan makan telur ikan ni, setiap orang dapat satu tin ya. Betul. Sebelum kita nak teruskan video ni, kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk Masih ada kakak nak bawah. Okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang Ita upload. Tanpa tunggu lama, mari kita start. Dan sebelum tu kita berdoa dulu lah. Minum air. Ryan cepat minum air. Kita nak makan telur ikan ni, Ryan. Macam mana Ryan? Okey. Biar Caca kongsi dengan Mama. Man, kau buka lagi satu kongsi dulu. Kongsi dengan Ryan. Ni korang, kita buka. Hati-hati lah bos. What? Ini perlu masak lah. Tak, dia boleh makan macam tu je. Ya? Macam ikan salmon tu. Tengok dalam dia, tunjuk bantahan. Telur ikan betul ni. Ikan pandan. Bau. Tapi ambil sudu masing-masing. Sudu masing-masing. Ryan ambil sudu bakso. Sudu. Ni situ. Ambil untuk Ryan. Bau je kuat Jul. Lah macam bau ikan salmon lah. Biasalah tu. Kasih tahu. Pas tu jom kita try dulu, siapa makan dulu. Awesome. Cepat. Okay, jom masam. Siapa makan dulu? Kita rasa. Ryan makan dulu. Ambil. Sedap kan? Kenapa? Tak enak. Tak enak. Tunggu. Jangan buang. Buang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tak enak. Hantu kalau makan ni, hantu takut dengan kita. Okay, kita rasa. Tak enak. Harus. Kita. Tadi kau udah dengar kata kau. Sedap tak? Caca, dah makan dah? Belum. Kalau dia belum. Sedap. Ada tisu. Sedap dah. Ya. Sedap. Kalau Caca boleh makan banyak-banyak, Mama beli telur ikan dia tak ada apa, tapi rasa dia macam sesuai makan dengan apa kan?
Ha? Kalau yang kecil-kecil oren tu aku boleh. Ini makan dengan apa sedap tu? Dengan Lain macam kiwi. rasanya. Yang tu kiwi. Siwit. Siwit okey tak? Okey. Jom. Asin. Cepatlah kata Caca sedap. Cepat. Sedap. Kau nak pergi kamera dapat Ini semua tak tak? sedap lah. Ya? Kata tak sedap lah. Ayan makan juga Pak Susuap. Cik, jangan pura-pura kau dah pura-pura kau. Tak, Pak Susuap. Ayan, nak ikut naik bas tayo tak? Kemarin? Nak, cepat. Makan sikit je. Tak enak. Ya, telan sikit-sikit. Jangan main. Ni. Yuk, bismillah. Boleh. 1, 2, Caca, tak payahlah usik. Kalau macam ini Pak Su ajak Bang Apan je. Bang Apan nak kalau Pak Su makan. Adik harus dengar kata Pak Su. Cepat. 1, 2, 3. Aryan pasti boleh. Sedap. Wih, sedap tak? Kan? Sedap. Weh, hantu marah jangan Ryan. Budak kecil tak boleh buang. Ya hantu, Ryan dah makan dah habis. Ayan nak makan ke? Habis? Habis, tertelan. Tepuk tangan. Ada berhasil. Berhasil. Caca tak berhasil. Ada menang. Ada Caca pula. Caca pula. Challenge, siapa yang tu boleh Sikit lah. Macam lain tadi. Challenge. Macam lain. Tak. Boleh lah. Sama je. Sama je kan? Sedap kan? Wih, hebatlah Caca. Wih. Dia tak adalah, dia macam telur oren-oren tu korang. sama Tapi je. ni macam dia masin sikit dan Masin. macam Macam rasa telur tu pekat sangat. rasa telur macam mentah lagi. Sedap. Sedap. Caca tanpa muntah, tengok. Woi. Lain sekali Caca. Ryan harus menang juga ni. Ni tak boleh kalah ni. Tak, baby Ryan harus kuat juga kan. Tengok. Sama-sama kuat. Kita kalahkan. Hebatnya. Caca pun boleh. Ryan pun boleh. Weh. Maknanya sekarang ni yang hebat dalam ni adalah first Caca. Caca tanpa muntah. Dia boleh makan. Ryan pun tak muntah dah. Makan dah. Tapi muka Dia mukanya macam gembira sedap sangat. Gembira dia. Sedap kan? Ya, weh. Ini nak pergi mana? Pergi naik air tayar. Caca hebat dengan Ryan. Apa rahsia Caca dengan Ryan boleh Apa jadi rahsia Ryan sehebat boleh macam makan ni? Masa Caca makan tu mula-mula pahit juga tapi okey je. Ryan rasa apa? Lama-lama rasa ayam. Rasa ayam. Lama-lama rasa ayam. Rasa ayam. Weh, rasa ayam. Rasa ikan. Rasa ikan. Lama-lama Lagi sekali untuk kepastian. Kepastian rasanya. Mungkin ada enak ni. Okey, kepastian. Okey. Caca makan Badan dengan depan. no reaction tanpa nak muntah. Wih, Ryan juga tau. Apa reaction tau. Tengok sama-sama hebat lah. Boleh lah. Pergi naik tayo. Apa ni orang besar tak boleh. Oh, dah besar. Okey, Mama akan cuba. Lagi? Okey, Pak Su makan juga lah. Bismillah. Sedap tak? Jangan muntah. Balik sen. Okey, kita makan lagi ya. Cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena kunyah. Kalau rasa dia memang muntah. Enak. Mama kena kunyah. Kalau ada pun hebat. Ada pun boleh. Maknanya yang hebat dalam Caca dengan Ryan. Tapi masih sedap. Tapi rasa telurnya pekat. Tak apa pekat. Ryan? Kalau yang kecil tu aku boleh makan. Yang kecil-kecil oren tu. Tengok muka depan. Wih, Ryan boleh habiskan tau. Kita kalah dengan Ryan lah. Caca. Dengan Caca lah. Berdua. Mantap. Mantap. Cuba Ryan ambil sendiri. Tak payah Pak Su suap. Cuba. Ya Allah. Ryan nak apa ni? Ryan dah hebat. Kau pergi ke Merin kena belanja dia. Ryan nak apa nanti? Nak apa?
Strawberry. Strawberry. Oh, strawberry. Lagi? Apau. 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 Hai, apau. Cepat, ambil sini makan. Wih, Ryan ambil tengok. Wih. Tengok muka Ryan korang. Sedap dah. Sekali dia makan sedap lah kau. Sedap. Rasa apa? Telur ikan tapi enak telur ikannya. Oh, enak. Oh, tengok. Baby. Mantap. Tunjuk dia orang cakap sedap. Sedap. Caca. Ryan macam ni lah baru hebat. Kat sini kita akan membuktikan korang siapa yang lebih hebat, Ryan dan Caca. Kita akan bagi orang sesuap macam ni sama ada boleh tak ada orang makan. Okey, kita tengok sama-sama banyak. Okey, tengok. Okey, bismillah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pom kapal. Pom. Dah nak makan dah tak? Wih, tak apa muntah tak? Wih, hebatnya dia. Wih. Ya Allah, Caca Ryan. kalah. Ryan. Minum. Air tak? Tak payah. Wih. Ya Allah, hebat. Hebat Ryan sebetul. Caca pun tak hebat, ambil sikit tengok Ryan satu dia habis. Dia tak telan, dia kunyah dulu sampai hancur. Ya Allah, Ryan. Wih. Ya Allah, hebat. Ryan dah boleh jadi orang Korea sebab dia jenis muka-muka Korea je Alah, pun. Korea putih, bersih, comel dan mantap. Ryan dah berhasil misi. Ya Allah, boleh naik tayo dengan bakso. Okey, maknanya Ryan telah memecah rekod. Dia menghabiskan sebanyak macam ini tadi korang. Caca, macam enak. Jadi dia memang ini aku rasa dia akan sesuai makan dengan sos kicap betul. manis, wasabi, kicap masin. Aku rasa ngamak kot. Betul. Dek, ada udah boleh. Yeay. Okey Ryan, nanti mama belanja Ryan aiskrim dekat Cameron Highlands. Aiskrim strawberry. So korang untuk 22 sama-sama. Untuk 22 hari bulan 11 ni kita akan pergi dekat Cameron Highlands. Betul. Mana-mana adik tu yang pergi sana nanti kita jumpa dekat sana. Kalau korang jumpa saya kat sana, korang tegur-tegur tau. Okey, tahu. Berkurun lama Mantap, Ryan, ku hebat. rahsiakan. Dah makan berapa suap dia tadi? Saya makan satu suap je. Satu suap tadi muntah. Hanya karena Ada yang udah boleh. Ini yang baru adik Ryan dah pasal sayang. di tasik Kawan-kawan adik tu tak boleh, ini kawan-kawan berpohon cemara yang indah meneguh bagai sedap. harapan Rasa apa, Ryan? kepadamu Oh, ini rasa ikan. sekian lama akan ku serah cinta abadi menyerah sinar Ryan, malam makan lagi. sepimu agar menjadi penawar lukamu warna hatimu akan ku bawa kau mengembara menerokai alam asmara menuju kota cinta kita. Mungkin ada nanti ada besar. Okey. Hebat Ryan. Caca, cuba lagu sekali boleh tak? Saya hebat Ryan. Ya Adil. Truing. Caca nak mencuba juga. Dah cepatlah. Adik Ryan boleh tadi. Adik Ryan boleh. Kata sedap tadi. Kata sedap. Sedap kan? Nah, Caca tak boleh. Maknanya Caca boleh minta satu barang je nanti. Ryan unlimited. Ryan unlimited. Ya ke? Ryan boleh minta apa-apa je kat Mama, okey? Nanti sama-sama lah itu. Tak baik macam tu. Kenapa ni? Okey korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kepada korang tengok video YouTube channel Nita sampai habis, terima kasih. Kepada yang dah like, comment, share, subscribe YouTube channel Nita. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah SWT walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okey, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.